Test. Printer HP 1102 yang tak boleh sedut. So ada roller yang tak boleh sedut dia. Tukar senang je, ataupun solution dia duduk jam. Okay, itu ni. So dia punya ni roller ni. Roller ni kalau nak keluarkan punya tolak ke kanan tu. Okay, letak. Maksudnya roller ni tak lama sangat ni. Roller dah lama. Try letak ni, kita try ni. Okay, ni dah cuci dengan hand sanitizer. Ni yang baru lah. So kalau nak try sementara boleh balik cucuk, try masuk balik. So nanti kita try pun dulu. Dia boleh sedut tak? Okay, dah masuk. So untuk sementara boleh lah, nak pakai dia tu rasa sesak, tapi kena beli roller lain lah. Itu saja nak tunjuk.